Hai semua, hari ni hari Sabtu. Aku berada di Starling Mall untuk mengambil race kit collection untuk Garmin Run 2025. So aku masuk 21 km lagi tahun ni, dan tempat lokasi yang sama. Kali ni aku ambil juga untuk kawan-kawan aku, jiran-jiran aku yang join. So tengok macam mana dia punya proses, smooth ke tak. Kalau lepas okey je, memang terbaik. Alright, jom saksikan video ini. Garmin Run Asia Series 2025. So kita ada dua, saya collection dengan collection on behalf. Sediakan QR code. Aku ada ambil juga member aku ni. Okay, setup dia kita akan jumpa beberapa booth dulu, baru ke respect collection. So kita terus pergi RPC dulu lah, ambil respect dulu. Okay, nampaknya untuk collection kita ada kategori lah. Info counter 5 atas, 2 hingga 4 dengan express lane seorang saja. So kebanyakannya orang datang ambil seorang je. Tengok express lane tu macam tak banyak counter, macam ada 4 counter je. Yang counter 2 hingga 4 packs ni banyak juga. 5 packs ni macam ada 2 counter. So macam counter collection yang ramai-ramai lagi ramai daripada yang express lane masuk seorang tu. So tu yang makin lambat sikit lah. Tengok ramai beratur yang express lane yang untuk seorang tu. Okay. Oh, 21 je dapat air ya? Okey. 10 km tak dapat apa sangat lah Oh, di sana. Okey. Tangkai. Okey, terima kasih. Okey, kita kena sorting tempat lain. Aku ambil 5 orang, so tadi dia masukkan sekali semua dalam bag, so kena sorting balik. So aku rasa kena banyakkan lagi counter untuk yang orang ambil seorang saja express lane, sebab dah panjang dah. Goodies collection. Okay. Apa je dapat? Semua dapat? 10 km pun dapat? Semua dapat sama. Semua dapat sama? Satu-satulah. Sekarang nanti kan saya tak tahu apa benda. Okay, so kita jalan tengok booth apa yang ada. Amino Vital. Macam biasa sampel pun ada. Saya nak warna merah. Saya nak warna merah ni. Biru tak sedap. Alamak. Tak bukanlah untuk saya lah. Macam ni. Oh, Snap and Win. Kena beli dulu lah saya. Tak payah. Yang ni abang ambil gambar, lepas tu tag kita, hashtag semua tu. Okay, lepas tu nanti abang boleh terus spin okey. Dia jelas sikit je, alang-alang. Apa tu? Voucher RM5. Oh, okey. So kita ada booth Philip Malaysia. Aku rasa macam first time aku nampak booth Philip Malaysia. So actually Philip dia banyak juga dia punya massage gun. Macam biasa kita ada Y sandal. So sandal untuk recovery, quality okey, dia lembut. Korang boleh cuba try lah Y sandal. Tapi NUG tengok so dah cantik dah. Dia punya vest, running vest ni. Lawa. Harga pun dah keras trail running 300 lebih. So kita di booth Boom. So ini topi baru Boom Boom version 2. Warna merah ni baru. Ni pun baru untuk casual. Ini untuk running lah. So bag ni hari tu dapat masa Boom Run free. Okay, and then dia ada baju baru lah. Aku beli hari tu baju warna hijau. Okay, ada juga dekat keluar kita nak check bib. Okay, kita boleh scan bib di sini, and then ada keluar nama. Ya, kita ada pacer untuk Garmin Run. Kita ada coach Akasha dan juga coach Faiz. Coach Faiz ni lama dah tak buat YouTube And then kita 10 km pacer, 50 minit, 60 minit. Okay, Michaela. Dan untuk pacer 21 km kita ada Ashraf Effendi. Dan ni jiran aku guys, Pak Chu, pacer 2 jam. Tapi nak ikut dia lah. Aku target 2 jam. Alamak, 2 jam 45 tak ada. 2 jam setengah tak boleh. Aku target Garmin ni 2 jam 45 minit. Kita di booth Knock Around. So ada official merchandise daripada Garmin. Topi Garmin RM69. Okay, ada banyak color pilihan juga. Okay, cantik juga color dia. And then kita ada baju Garmin lah. Garmin belakang dia paste like sambal. Okay, hot and steady tracking grain of rice. Nice. Baju cotton, bukan baju running lah. Okay, belakang semua sama. Ada beberapa color pilihan, tapi belakang semua sama lah. Big place.
So BP Place ni memang barang-barang sukan lah. Kita ada booth botol air over. Dia punya duta dia YB Sadiq. Promotionnya buy 2 RM60 off. Nak try apa benda dia? Yang ni untuk hidung. Oh, dia macam Big Flow juga. Berapa ringgit korang jual? Untuk satu tin ni ada 30 pieces, RM60. RM60. Tapi buy 2 RM20 off. So yang botol ni promotion macam mana? Satu botol ni Okey, dia lain-lain harga. ni biasa orang buat pergi gym lah kan. Okey. Promotion hari ni beli 2 botol mana-mana je RM60 off. RM60 off lah. So yang ni Kita ada booth Fitness First. Oh, lama tak pergi gym yang premium-premium macam ni. Kita ada booth Shocks macam biasa. Shock, discount, promo, Open Run Pro yang paling baru $799. Open Move apa semua. Tapi kalau kau ada voucher banyak kau Shopee, aku rasa boleh dapat kurang lagi ni. Open Run Pro tu Keep Choge pakai. Tengok, memang ringan. Nice guys. Color pun lawa. So dia sekarang ada 2 teknologi rasanya. Dia ada bone conduction, yang dekat sini, dan juga dia keluar juga sound dekat tepi ni. So dia ada double lah. So dia nama dia Dual Pitch Technology Premium Sound. So banyaklah comfortable fit, AI noise cancelling, open design, 12 jam battery life, IP55 water resistant, 12 jam battery life. So memang cantik lah, nice. Oh, kita ada booth bank lah, Public Bank. First time juga. Yang tu macam biasalah, ATF Sport ni memang ada lah mana-mana booth kan. Dan kita ada booth air cooling, portable fan. Oh yo, ada besar ni Okay. 30% off untuk semua fan. So color dia lawa guys. So dia ada turbo mode kat belakang ni. Okay, kita ada booth ASIC. Dia membawakan Sonic Blast untuk try. Ada juga kasut-kasut lain. So, kita ada Sonic Blast. Oh, berada ni tengah try ni. Oh, daripada Evo SL kepada Sonic Blast, betul? Betul. Okay, nanti bagi review kan. Sonic Blast. Sebab ni dah mahal lah. Ini dah 8 829. Tapi memang ringan, design cantik. So, kita ada baju juga. Cantik lah baju sleeveless ASIC ni. Tapi sekarang trend sleeveless pun dah lubang-lubang. Nimbus 27 Tokyo Edition. Oh, cantik lah dia punya ni. Nice. Dari Tokyo Edition memang cantik lah. Mega Blast tak ada Okay, so kita ada stability, cushion, bounce, speed kita ada meta speed lah. Good for recovery lah, mostly recovery lah Recharge, refuel. So kalau before workout tak boleh juga? Oh, boleh okay juga. lah. Sebab before you workout you makan kan, dia boleh push you and energy. So ni terus ke ataupun dia kena? Boleh terus. So yang tadi tu booth si Buri tu kira first time lah aku nampak booth dia dekat Garmin. And then kita ada Recogen lah. So booth Recogen ni selalu nampak. So kita ada 2 ni lah untuk energy bila boleh pakai. Yang ni untuk join kan. Oh, dua-dua untuk join. Sorry, dua-dua untuk join. So korang boleh pergilah recogen.com.my. Okay, yang penting dah halal certified. Ada lagi? Okay. Thank you. Kita ada juga booth Noma Modest Activewear. So actually dia punya baju style memang quality sebenarnya. RM60, RM110 sport top. Dan colour pastel dia memang lawa-lawa lah. Booth outside kita ada promotion RM9.30 satu piece. Okay, 2 RM18. Okay, dan booth yang utama adalah booth Garmin. So kita ada snap, tag and claim. Dapat dia punya beep clip. So ni dia promotion yang kita ada. Up to 42%. Foreigner 55. Kalau aku tak payah beli langsung lah sebab terlalu basic. 165 ok untuk beginner runner. 839 murah juga. 265 ok untuk bajet 1500 ni pun ok. Yang ni tak ada Foreigner 165 ni tak ada offline map Yang ni aku tak pasti ada offline map ke tak, ke dia breadcrumb. Vivo Active untuk style venue ni jarang nak tengok sebab dia wellness series. Untuk outdoor series Instinct ni bagi aku tak berbaloi sangat lah. Phoenix 7 Pro, Phoenix 6 yang ni high end lah. Ni dah kira premium. Kalau korang ada bajet boleh beli. 265 ringan, trail run, treadmill. 570 ni memang antara yang paling power lah. Screen cantik. Okay, macam-macam features ada, function. Phoenix 8 Phoenix 8 AMOLED yang baru ni rasanya. Badik AMOLED RM6,240 guys. Ok guys, sekarang dah pukul 12.20 dah settle dah. Ambil rescue collection untuk kawan-kawan dan juga jalan-jalan booth.
Alright, jam yang aku gunakan adalah jam Amazfit Balance 2. Harga dalam 1000 lebih saja. Multi sport watch, macam-macam function ada. Link untuk beli aku dah sediakan dekat bawah. Okay guys, so ini barang yang kita dapat untuk Respect Collection Garmin Run. So first kali aku nak puji dekat bag ni lah. So bag ni bagi aku cantik, design dia Garmin Run Malaysia warna biru, and then dia jenis material yang macam guni tu. So memang boleh tahan lama, boleh pakai lama lah daripada yang woven bag kan. Handle dia ada dua, satu yang pendek, satu lagi yang panjang ni. So ada satu pendek, satu panjang. So agak menarik juga bag dia. Kita ada ATF tab Saber ini untuk relief muscle, recovery, voucher ATF, voucher Philip, Visoy, Salon Pass, air Fruta ni, Guava Apple, Flyers je daripada Philip, Airflow ni, plant based untuk minum, Coco Mix, chocolate drink, and then Ricogen ni untuk recovery juga, minuman kesihatan untuk energy. So banyak kali juga ada buka booth. Himalayan salt macam biasa, and then kita ada bib number, okay, and then baju untuk 21km warna biru, 10km warna hitam. Design bagi aku biasa je lah, tak apa-apa cantik sangat lah, sebab dia macam dah serabut sikit. Okay, alright. Okay guys, untuk Garmin Run 2025 Respect Collection bagi aku ada benda yang tak kena. So kalau tahun lepas smooth je dia punya nak ambil rezeki tu, tapi tahun ni sebab aku direzekikan untuk mengambil rezeki jiran-jiran aku yang lain, so 5 ke atas. So aku beratur tu tak lama lah, sebab yang ambil bug ataupun kumpulan tu tak ramai. Untuk yang 5 ke atas, yang 2 hingga 4 ramai. Tapi yang ambil seorang ramai, panjang line dia. Walaupun aku pergi pagi tadi pukul 10.30, 10.45 macam tu, dah ramai beratur panjang dah. So aku dah beritahu dalam video lah, sebab counter untuk yang ambil seorang tu tak banyak. So dia kena banyakkan lagi, sebab biasanya yang datang ambil seorang tu lagi ramai daripada orang yang datang ambil untuk kawan-kawan ataupun bulk collection lah. Okay, so yang kedua, booth. Bagi aku booth overall general okay je, tapi gel tak banyak. So mungkin dia fokus kepada gel daripada Amino Vital saja, sebab dia main sponsor kan. Gel lain tak banyak. Tak banyak pilihan lah, macam ini egg apa, Sis Power je, semua tak banyak lah. Okay, and then tak ada benda yang menarik sangat lah, tak ada benda yang wow lah. Macam booth Garmin pun sama je lah. Kau orang kau post story dapat lah bib pin tu, and then ada lah lucky draw kalau kau beli barang. So tak ada new things lah, yang benda yang menarik dekat booth. Sama je, booth letak jam, lepas tu harga diskaun sikit, and then itu saja. Okay, so booth lain pun biasa-biasa saja. Ada barang-barang promosi yang diskaun, tapi biasa-biasa sajalah. So yang menarik booth ajalah Boom ada Garmin dan juga Asics lah. Asics okey lah, dia ada try Sonic Blast, boleh try kasut Sonic Blast. Okay guys, so untuk Garmin kali ni aku akan masuk 21km. So aku harap ada improvement sikit lah dari segi timing aku. Aku target 2 jam 45 minit. Ada strategi nanti aku cerita masa vlog hari kejadian Garmin Run 2025 di Putrajaya. Okay guys, macam biasa, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.